Saya berkubar-kubar nak tanya Rock Friend pada ketika itu, who is your boss? Who pays your salary? Dia Harish, world class ni is not for you to judge. It's not for Betul. you to Betul. claim. Actually, it's It's for for third people party. like you and me because we are stakeholders. Claim yang melampau lah. Ya. Kalau dia world class, tak akan berlaku dua perkara ni. Ada wakil dalam pasukan pengurusan pasukan kebangsaan yang diarahkan tutup mulut dan buat saja kerja dan akhirnya dia quit. Sorry, again? Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton episod terbaru podcast Julang. Saya nak ucapkan belum terlambat untuk mengucapkan selamat menyambut Deepavali kepada sahabat saya Harish Diol. Apa khabar Harish? Khabar baik dan terima kasih tengah enjoy jelebi, ladu. Dengan coconut candy. Saya tak boleh hantar over here kita online Yalah, itulah. That's why physical matters. Tapi sekarang ni tengah panas ni Harish. Nama you pun menjulang lah antara yang kemukakan soalan dalam sidang akhbar yang dikendalikan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia pada Jumaat yang lepas yang dipengerusikan oleh Timbalan Presiden Datuk S. Siwasundaram dan turut dihadiri oleh Naib Presiden Datuk Seri Rosmadi Ismail dan juga Naib Presiden Datuk Seren Nadaraja bersama dengan CEO Pasukan Kebangsaan Rock Friend dan juga peguam yang dilantik untuk mengendalikan kes mengenai isu dokumentasi 7 pemain warisan negara ini iaitu Search Vitos. Saya menonton secara langsung lah menerusi atas talian. Tidak seperti Harish yang hadir, yang diberi keistimewaan untuk bertanyakan soalan. Jadi dipersilakanlah Harish untuk menceritakan suasana dan apakah yang berlaku sepanjang sidang akhbar. Tak Rizal, yang pertama sekali memang ramai yang hadir dari kalangan wartawan dan ini bukan wartawan bola sepak yang biasa-biasa yang pergi untuk PC dekat Wisma FAM. Yang ni termasuk your Nikkei Asia, daripada AP, daripada international media, Reuters dan sebagainya. Tetapi kemunculan R. Nadiswaran, utai journalism. Kehadiran beliau memang menghangatkan lagi suasana di sana. So saya ingin clarify, ada yang seolah-olah menyatakan bahawa ada beberapa soalan yang kononnya saya yang tanya. Sebenarnya soalan-soalan tu ditanyakan oleh R. Nadiswaran dan tak lupa juga jurnalis daripada The Star, wartawan daripada The Star, Avinesh. Beliau juga banyak bertanyakan soalan. Jadi ini bukan seolah-olah saya seorang je lah yang tanya. Ramai juga yang tanya, ya. Pina Nasrum juga daripada Esok Arena, Aileen Eng daripada Associated Press, ya. Suasana berbalik kepada apa Rizal menyatakan tadi, suasana agak tense, tegang, dan what didn't help is the fact that mereka yang berada di pentas di auditorium tersebut seolah-olah tidak bersedia dengan sebarang soalan. Saya, pada pendapat saya dan apa saya melihat pada hari tersebut, ianya seolah-olah mereka mengharapkan kami datang, tulis kronologi dan kemungkinan besar just tanya so apa plan seterusnya dan itu je lah. I think they were not prepared. I think they've never seen this side or perhaps they've forgotten the side of journalism. Era Rizal Hashim, Ahmad Hawari Isa, Nur Bakti Alias. Itulah intipati yang berlaku pada Jumaat yang lalu. Begitulah pengaruh seorang wartawan yang diberi lesen untuk bertanya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua yang bertanyakan soalan tempoh hari seperti Nadiswaran, Harish Diol, T. Avinesh, Fina Nasrum, kerana ini adalah satu insiden ataupun peristiwa yang bersifat global. Disebabkan jarang-jarang benda ni berlaku kerana FIFA yang mengambil tindakan. Kalau dulu AFC, Konfederasi Bola Sepak Asia, mengambil tindakan terhadap Timor Leste pada 2017. Bila Harish sebut mereka tidak bersedia, FM tidak bersedia. Satu, mereka tidak bersedia. Kedua, ada percanggahan
ada contradiction ya, kenyataan daripada Rock Friend begini, kenyataan daripada Datuk S. Sivasundram, dia nak celebrate Deepavali pun kesian dia jadi viral dan jadi bahan jenaka. Itu saya Tapi rasa Rizal, jangan lupa ya, ya. saya lah yang telah mengucapkan Happy Deepavali sebelum saya tanya soalan. Okay? Ya betul. Dan saya Haris merasakan, tanya soalan tu beradab, sopan saja. terima Bagus. kasih, terima kasih. Profesional. Cuba cerita sikit apa contradiction yang berlaku tu. Dia seolah-olah, Rock Friend berada di alam yang lain. Dia seolah-olah sekarang ni ada multiverse tau, yang kan if you Rizal, if you tengok Spider-Man multiverse kan, itulah yang berlaku di sana, and it's no laughing matter, seriously Rizal, kerana mereka bagaikan tidak berada di alam yang sama. Ini semua ni berbeza-beza ya. Jadi pemahaman mereka terhadap apa yang sebenarnya berlaku pun sangat berbeza. Apabila Rock Friend menyatakan bahawa terdapat 3 entiti. Lepas tu beliau sendiri menyatakan, dan apabila saya menekan, saya bertanyakan, thank you for telling us about these 3 entities. As far as we are concerned, there's only one entity, that is FAM. Lepas tu quickly dia kata, oh tak, dia clarify hanya so maksudnya secara tersurat dan tersirat terdapat 3 entiti di bawah di dalam FAM. Yang tu yang pertama. Yang kedua yang dapat kita lihat daripada press conference tersebut ialah ramai daripada wartawan, kami actually tak habis. We want to ask more questions. Kerana ianya bukan disebabkan apa yang berlaku sebelum ni, tetapi apa yang diperkatakan di sidang akhbar tersebut. Sebagai contoh Rizal, saya berkubar-kubar nak tanya Rock Friend pada ketika itu, who is your boss? Who pays your salary? Kerana kalau dalam equation yang 3 entiti yang beliau menyatakan tu tadi, so siapa sebenarnya bos beliau? Harish kena ulang balik lah. Apa 3 entiti yang disebut tu? Okay, so Rock Friend pada sidang akhbar tersebut menyatakan bahawa terdapat 3 entiti, iaitu Pasukan Kebangsaan, FAM dan juga Tengku Ismail Ibrahim yang merupakan the region of Johor, dan beliau juga merupakan pemilik Johor Darul Taksim seperti mana yang diketahui umum. That aside, like I said lah, so my question, apabila beliau mengungkitkan 3 entiti ni, tapi lepas tu beliau clarify memang ada satu. So, I mean, who is his paymaster? Who is he answerable to? Ini merupakan tanda tanya kerana jangan lupa kerajaan telah memberikan peruntukan 15 juta, tambah lagi 15 juta daripada pihak swasta kepada pasukan kebangsaan. Jadi, a lot of questions Rizal. And I'm sure kalau Rizal berada di sana, Rizal pun akan ada 1001 soalan. Satu bila Rock Friend cakap macam tu kan, FAM macam paling bawah. You also felt that, correct? Yes. Sedangkan pasukan kebangsaan kan selama ini tak pernah diuruskan oleh orang asing. Selama ini semua diuruskan oleh Sekretariat Agong di bawah pemantauan Setiausaha Agong. Dan National Team Department ni diketuai oleh semuanya tenaga-tenaga tempatan daripada zaman Datuk Paul Moni apa semualah. Okey. Jadi saya nak sebutlah beberapa nama lah. Saya tidak hadir pada sidang akhbar itu. Nanti kita sambung balik. Tapi sekadar nak memberi konteks kenapa masalah ini berlaku. 2 benda di bawah Rock Friend. Pertama, apabila pasukan Harimau Melaya ini menarik diri daripada KAFA Tournament, KAFA Cup. Okay. Tidak pernah berlaku, kita dah confirm kita punya penyertaan, tapi akhirnya menarik diri, kemudian menyalahkan pula penganjur kerana di luar jendela FIFA. Ini membabitkan international football diplomacy. International football diplomacy ni dia ada seni dia sendiri. Okay? Katakan kalau kita dijemput untuk memperbaiki ranking kita, biasanya host akan tanggung semua kos pembiayaan, termasuk kadang-kadang flight. FM akan reciprocate, akan menjadi host in future, akan tanggung pula pembiayaan accommodation dan juga flight. Ini adalah international football diplomacy yang selama ini dikendalikan dengan kemas oleh tenaga tempatan dalam pengurusan pasukan kebangsaan FAM. Ini adalah fakta. Okay?
Dan nama-nama seperti Kelly Satiraj yang sekarang ini bekerja di JDT, Hmm. Darren Stewart, Asfandi Azuddin, kemudian Stephen Paul. Sebelum itu kalau team administrator, Datuk Seri Winsor John pun pernah jadi team administrator. Sama-sama dengan saya pergi ke Perancis pada 1995 mengendalikan pasukan kebangsaan. Tidak ada Mat Saleh. Mat Saleh atau orang putih, orang asing ini adalah semua pakar-pakar teknikal. Dan untuk Rock Friend bercakap dia adalah sebahagian daripada world class management team, saya rasa itu adalah satu claim yang melampau lah. Ya. Kalau dia world class, tak akan berlaku dua perkara ni. Bila dia sebut tu, dia undermine sejarah dan budaya yang ada dalam FAM sebelum ini kerana ada beberapa nama besar yang dilahirkan oleh FAM. Misalnya Datuk Peter Velapen, Datuk Seri Paul Moni Samuel, Datuk Seri Winsor John juga dilahirkan menerusi sistem FAM. Tiba-tiba dia datang, dia claim dia sebahagian daripada world class management team. Saya rasa itu kalau saya dekat situ dalam sidang akhbar tu, memang saya akan bertanya, saya akan bertubi-tubi tanya dia. Ya, tapi itu benda tu dah lepas lah. Yang penting dalam sidang akhbar ni, Haris, sebenarnya adalah FAM nak memperkenalkan Serge Vitos sebagai peguam yang akan mewakili kepentingan FAM untuk kes rayuan kepada FIFA ini. Kerana seperti apa yang Vitos sebut, 30 Oktober akan maknanya jawatankuasa rayuan akan bersidang. Yep. Yang jatuh hukum adalah jawatankuasa disiplin FIFA. Yep. Yang akan mendengar rayuan FAM ini adalah jawatankuasa rayuan FIFA. Jadi kita tahu dia ada pengetahuan dan pengalaman, terutama dalam memastikan pemain Ismail Jacobs yang lahir di Jerman tapi akhirnya boleh mewakili Senegal, itu dibawa ke KAS, dia berjaya membawa kes itu. Saya lihat dia kesian jugalah apabila ditanya oleh Nadis apakah dia ada permit untuk bekerja sini. I'm glad you raised that kerana bukan saya yang tanya soalan tersebut, memang Nadis yang tanya soalan tersebut. Sama dengan soalan berkenaan dengan MyCard, betapa cepatnya pemain kita dapat MyCard tersebut, dan seperti yang kita ketahui jawapannya ialah daripada bulan Januari dia apply dan bulan Mei dia dapat lah. Tapi berbalik kepada apa yang Rizal menyatakan tadi, perkataan ataupun ungkapan world class yang diguna pakai oleh Rock Friend tu agak mengecewakan kerana ia seolah-olah kita menidakkan sejarah bola sepak Malaysia, di mana seperti saya tulis dalam tulisan saya, kita mempunyai orang seperti Frank Lord, Claude Leroy, siapa lagi, Alan Harris, and they were household names at that particular time in the football scene. Kalau sekarang ni you kata yang our current national team punya coach pun orang tak kenal sebelum Malaysia. I mean, no disrespect, but I'm dia penolong pada Postecoglou. but what I'm saying is that no disrespect to any party, tapi itulah hakikatnya, ya. Jadi untuk menyatakan bahawa world class, seperti saya nyatakan tadi, fine, if you consider yourself world class, well and good, tapi janganlah memperlekehkan orang-orang yang sebelum ni. Dia, Harish, world class ni is not for you to judge. It's not betul, for you to betul. claim. Actually, it's for third people party like you and me, because we are stakeholders. Especially people like I, lebih lama dalam dunia kewatauan ni, dah follow FAM ni lebih lama daripada kebanyakan pegawai-pegawai dalam FAM tu lah. Termasuk Presiden Kehormat. Bagaimana untuk menyusun pertama corak latihan untuk pasukan kebangsaan, environment yang kondusif untuk high performance untuk tim lah. Bermakna support system, management, dari segi kalender, dari segi layanan istimewa kepada pemain. Tetapi just before Klamovski hadir, Kim Panggon pun memberi suasana yang sama. Dia ada banyak staff yang cuba created the right high performance environment untuk tim. Tanyalah players. Cuma pengurusan ni dia ada pendekatan yang berbeza, yang they have their own kaedah dan cara lah yang membezakan corak kejuratihan masing-masing. Okay, balik kepada sidang akhbar tu, Harish, Vitos, apa pendapat you? Beliau, saya merasakan he was caught off guard lah. I think beliau merasakan bahawa beliau boleh datang sini just
say whatever he needed to say and okay, that's it. Dan apabila Nadis mempertikaikan permit kerja dia, itu lagilah membuat semua daripada mereka di sana tenganga lah. Ada di kalangan wartawan pun yang menyatakan apa punya soalan. Tapi if you look at it, it's a valid question, correct? Dia dalam journalism ni, there's no such thing as a stupid question. Yang penting kita diberi hak untuk bertanya soalan. Jangan hak kita bertanya soalan tu ditarik oleh mana-mana pihak termasuk kerajaan. Okay. Tapi timing tense moment. Tense moment. Tapi kan timing, yes. I wanted to point out timing kerana kita dah tunggu 3 minggu, ngam-ngam 3 minggu untuk buat press conference tersebut. Tapi yang peliknya, tak boleh ke tunggu sehari 2 selepas the whole gang comes back from the AFC Awards? Why do they need to ask the poor Datuk S. Sivasundaram to, duduk di sana dan beliau pula tiba-tiba kena jawab media. Dan the other one, the other thing is this, Rizal, sebelum before I forgot this, Sivasundaram mengumumkan bahawa Setiausaha Agong telah suspended, betul tak? Digantung lah. Ya. Tetapi beliau tidak menamakan siapa pengganti. So sehingga hari ini tak ada hitam putih yang menyatakan siapa pengganti. Walaupun ada laporan-laporan yang menyatakan bahawa Sivasundaram telah mengambil alih tugas tersebutlah. So that means on black and white, kita mempunyai acting president, kita tidak mempunyai, and FAM has got a suspended general secretary. So who's running the show? Kebetulan masa sidang akhbar tu, mungkin Vitos punya flight dia tak boleh tukar. Jadi dia datang kemudian dia balik Switzerland lah. Kebetulan pula Presiden Kehormat, Pemangku Presiden Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi dan juga Setiausaha Agong berada di Riyadh untuk mengambil anugerah rupanya. Anugerah grassroots AFC Silver. Yang saya simpati saya kepada Datuk S. Sivasundaram ni lah. Pengerusi Jawatankuasa Pengadil sebelum ini kan memang jarang tampil untuk memberi sidang untuk bercakap dalam sidang akhbar. Kerana banyak isu-isu yang biasanya elok diterangkan dalam bentuk kenyataan akhbar. Dan beliau walaupun menjadi pengerusi jawatankuasa teknikal, pembangunan dan teknikal, biasa boleh mengenai NLDP, isu-isu pembangunan. Okay? Dan beliau sebenarnya tidak terbabit dalam pengurusan pasukan kebangsaan, tetapi di atas kapasiti sebagai timbalan presiden, terpaksalah on the firing line lah. Di soal dengan soalan-soalan bertubi-tubi, sebab itu ada benda yang memang beliau tak boleh jawab. Itu sebab kalau tak ada persediaan yang baik, jadi kesianlah. So it became a PR disaster lah sebenarnya. Actually, ramai di kalangan kawan-kawan yang merupakan pengamal public relations dengan crisis communication yang buat training, mereka menyatakan dengan terus terang mereka akan menggunakan press conference sidang media ini sebagai case study. Dan kalau you pergi dekat LinkedIn saya sekarang ni, ramai daripada mereka di kalangan mereka sedang hangat memperkatakan, okay, what we could have done better, it has become a classic case study. Remember Prasarana punya chairman? Prasarana chairman, ya. Apabila kedua-dua LRT bertembung dan beliau menyatakan they kiss, the LRT kiss. So sidang akhbar tersebut merupakan satu case study, tapi yang ni yang terbaru lah. Boleh jadi modul utama lah. Sudah pun jadi modul utama. The thing is this, a press conference will call. Kita telah dijemput untuk ke suatu sidang akhbar, tetapi kita balik daripada sidang akhbar tersebut dengan lebih banyak lagi persoalan daripada jawapan. Rizal, kalau anda berada di sana, anda menyatakan tadi antara lain dan bukan, persoalan yang Rizal akan tanya ialah define world class kepada Rock Trend. Ataupun in Rizal Hashim's true fashion, Rizal Hashim akan buat statement dulu kot. Okay, how can you call yourself world class? I can so imagine that. But anyway, kalau Rizal berada di sana, what would you have asked? Okay, pasal ada beberapa perkara yang menjadi persoalan. So bila ada CEO national team dengan wakil daripada FAM
FAM kan sebelum ni dah menyatakan kesilapan teknikal, kesilapan administratif kan. Jadi kita sebenarnya kalau ni nak tanya, apakah bentuk kesilapan yang dilakukan? Apakah dokumen-dokumen yang dimuat naik ke dalam portal FIFA itu? Dan siapa yang memuat naik portal dokumen itu dalam portal. Kemudian apabila bersandarkan kepada apa yang mereka cakap dalam sidang akhbar, siapa ejen yang terbabit? Kerana Yang tu saya tanya. okey. Tanya tapi tak dijawab dengan jelas betul. I take note. Sepatutnya masa itu Rob Friend yang kena jawab. Kerana pengurusan pasukan kebangsaan yang bekerjasama dengan ejen untuk mengenal pasti pemain ini. Kelompok 7 pemain ini. Jadi maknanya kalaulah Rob Friend bertuah kerana masih lagi sopan dan ada adab golongan wartawan yang hadir pada itu, mereka tidak menyerang secara bertubi-tubi. Saya rasa kalau diberi ruang lagi tu memang akan ditanya lagi soalan tu. Saya tak silap saya 50 minit sidang akhbar tu. 53 minit ya, lebih kurang. 52 minit Ya. Jadi itulah antara soalan-soalan yang kita tekankanlah. Juga saya mendapat maklumat ada wakil dalam pasukan pengurusan pasukan kebangsaan yang diarahkan tutup mulut dan buat saja kerja dan akhirnya dia quit. Sorry, again? Dalam saya tulis dalam artikel saya. Oh, okey, in your article. Okey. Dalam artikel saya, dan itu antara yang benda-benda yang saya nak tanyalah. Betul ke ada seorang petugas dalam pengurusan pasukan kebangsaan, dia melontarkan banyak soalan, kemudian dia asked to be removed atau step aside, dan akhirnya dia berhenti. Jadi ini antara benda-benda yang saya akan tanyalah. Jadi tapi overall saya rasa kawan-kawan seperti Haris dan rakan-rakan pengamal media lain sudah pun menjalankan tugas yang baik. Cuma mungkin FAM dan juga Rock Friend underestimated soalan-soalan daripada pengamal media. Rizal, izinkan saya berkata ini ya. Walaupun kita tidak mendapat jawapan, walaupun ianya satu sidang media yang memang tak sepatutnya menjadi seperti itulah. Tetapi I think I would like to commend mereka berlima yang duduk di sana kerana walaupun kena hentam bertubi-tubi dengan soalan-soalan, they all kept calm and composed. Saya masih ingat lagi suatu ketika dahulu dalam sukan olahraga di mana rakan seperjuangan kami, Devinder Singh, gaduh dengan Presiden KOM masa tu, Datuk Seri Syahidan Kasim, sehingga bang table dan kata you are a bad reporter, you are a bad leader. sampai disiarkan kat RTM punya TV1 punya sukan punya news segment ya. But okay, it didn't it was not like that. So I think to be fair, credit them for keeping calm. That's very important. Nevertheless, banyak lagi perkara yang sepatutnya dijawab tidak terjawab. Ianya seolah-olah kita ni sekarang ni menunggukan, dahagakan lebih lagi jawapan, dan ianya akan mengapi-apikan lagi situasi di mana kita akan merasakan bahawa they are trying to hide something atau mereka tidak telus. Dan this is a wrong assumption perhaps, tetapi their actions is leading to such speculation. And I have to say this on Julang ya. Saya tahu daripada apa yang berlaku ketika sidang akhbar tersebut, saya telah menulis satu ulasan. Okey, Rizal Hashim pun telah menulis. Tapi ada yang merasakan bahawa ulasan saya ni agak pedih dan sebagainya lah. Niat saya senang. Niat saya adalah untuk bertanyakan lagi soalan. Ini termasuk penglibatan the region of Johor di dalam equation ini, kerana saya hanya mengungkitkan nama beliau kerana nama tuanku, kerana namanya telah diungkitkan berkali-kali oleh Ketua Jurulatih Negara dan juga CEO. Jadi saya just nak tahu what is the extent of this whole, of his influence, of his responsibility, of his job scope. Kalau ada. Kalau tak ada, tak ada lah.
Tetapi ada pula yang Rizal, I think you know this, ada pula yang menyatakan bahawa mereka seolah-olah they say that oh inilah wartawan berani dan sebagainya. No, let's put it this way. Dia bukan berani ke apa-apa. Kami hanya menjalankan tugas kami untuk bertanyakan soalan. Kalau Rizal berada di sana, Rizal pun akan membuat perkara yang sama. Artikel Rizal yang diterbitkan semalam pada Oktober 21 Rizal. Ya, ya. Oktober 21. Pada Oktober 21 pun cukup padu. And dia bertanyakan pelbagai juga soalan. Do not mistaken this as berani ke apa. No, it's just that kami hanya menjalankan tanggungjawab kami dan seperti peminat-peminat yang lain, kami juga inginkan jawapan. What is going on? Itu sahaja. Sebab itu kita menyoal ni bukan kita ni pengkhianat negara. Bukan kita tak sayang negara. Thank you for saying that. Ataupun anti siapa-siapa. Kita soal ni pasal kita nak tahu supaya tak ada masalah-masalah macam ni berlaku. Bila dah berlaku, lagilah kita nak soal. Jadi selain daripada apa yang Haris sebut, apakah peranan TMJ di sebalik pengurusan pasukan kebangsaan, saya pun tertanya-tanya juga, mana pergi Presiden Kehormat FAM? Kenalah bagi statement. Pertama, beliau FIFA Council member. Kan ada jumpa dengan Infantino. Okay. Kedua, beliau lah presiden yang menyerahkan kuasa autonomi pasukan kebangsaan ini kepada pihak ketiga. Kemudian dapat peruntukan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Oktober 2024. Kemudian datangnya Rockfriend, datangnya Klamowski pada penghujung 2024. Kemudian tampil pula kenyataan daripada Presiden masa itu Presiden lagi menyatakan confirm 30 juta tu peruntukan daripada kerajaan untuk kegunaan pasukan kebangsaan. Kemudian muncul pula Timbalan Presiden FAM Datuk Ira Muhammad Yusof Mahdi mengatakan FAM tak ada kena-mengena dengan pemain warisan ni. Proses pengenalpastian pemain ini. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita nakkan kepastian dan jawapan yang sahih. Tetapi sehingga hari ini kita tak dapat daripada Sidak Akhbar tu. Jadi Sidak Akhbar tu bagi saya rumusannya adalah untuk memperkenalkan Serge Vitos sebagai wakil perundangan untuk FAM. Jadi itulah dua benda Rizal. Yang tu yang pertama dan yang kedua ialah tarikh di mana keputusan akan dibuat Oktober 30. I think dua benda tu perkara yang baru. Itu sahaja. Betul. No, satu lagi. Apabila Setiausaha Agung FAM digantung. Bila digantung, pastikan digantung Tak adalah datang pejabat ke apa semua buat kerja. Tapi saya nak tanya, bila ada laporan yang mengatakan Datuk S. Sivasundram sebagai pengerusi jawatankuasa bebas ni. Persoalan tu ditanya pada akhbar tersebut. Tak jawab. I don't know siapa yang akan terdiri daripada jawatankuasa tersebut. Ianya tidak terjawab. Pengerusi pun tak terjawab kerana saya masih ingat lagi Nadir Suhanan menyatakan bahawa kalau orang yang sama, maksudnya orang FAM berada di dalam tu, ianya bukan bebas lah. So kalau bebas, kena betul-betul bebas. Betul. So maknanya kalau jawatankuasa bebas ni, apakah terms of reference-nya, apakah boleh menjadi betul-betul bebas dan katakan kalau menjumpa atau menemui evidence yang mengaitkan ejen bersalah ke atau staf FAM yang bersalah ke, mesti adil, saksama dan dibuat secara telus. Dan kalau boleh siapa chairmannya, siapa anggota panelnya, kerana chairman saya ingat lagi bekas exco FAM Datuk Christopher Raj ada menyebut dalam interview dengan Astro Arena mengatakan kalau boleh biarlah seorang yang ada background undang-undang, mungkin seorang bekas hakim mahkamah persekutuan ke, dia kata dia cadangkan task force. Tapi lebih kurang samalah ni jawatankuasa bebas ni. Jadi kalau jawatankuasa bebas kena buat dengan telus dan bebas. Ada that lesen besar untuk ada keputusan yang siapa yang sebenarnya bersalah dalam hal ini. Bersalah tu penting, kita kena tahu what actually happen. Tapi apa yang equally penting ialah okay, what have we learned and how we going to move forward. Mereka perlu bagi tahu, okay, this is lacking, this is not working, moving forward what should be done. Dan dia kena beranilah. Tapi kita tak boleh move on lagi ni pasal tak mention siapa yang siapa pengerusinya. Kemudian datang pula nanti Gianni Infantino ni.
Presiden FIFA Infantino ni. ni, okay. Now, saya tahu kedatang ataupun kehadiran Infantino ke apa ni ASEAN Summit ke Kuala Lumpur menjelang Summit ASEAN. It's what do you call? Ianya plan ahead. Okay, tetapi optics wise memandangkan benda ni melanda berlaku di antara FIFA dan FIFA menyatakan bahawa kita mempunyai isu dengan pemain-pemain kita dan there's an appeal. Optics wise, adakah beliau sepatutnya masih datang? Kerana dah ramai orang because of the silence and because there's no it's not addressed properly, ada dah mula menyatakan bahawa oh there's a trade off lah, inilah itulah kononnya lah, which we know that FIFA I mean FIFA at the end of the day is FIFA lah, they are independent, tapi optics, like I say, this is purely optics. I'm not talking about the facts of the game, I'm talking about optics. Should he come? Nah, dia mungkin masalah penjadualan satu, kemudian dari sudut politik, kerana kehadiran Infantino bukan saja sebenarnya secara kebetulan clash pula dengan isu kita, okey. Yeah. Cuma dia ada perancangan untuk membangunkan bola sepak peringkat serantau ASEAN. Jadi seperti yang kita tahu, AFF Konfederasi Bola Sepak ASEAN ni, Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF pun adalah antara stakeholder yang cukup besar dalam pembangunan bola sepak di benua kita ni. Dia punya tujuan pertama seperti yang kita tahu, dia kan sekarang tengah buat tour menjelang election FIFA, menjelang Piala Dunia tahun depan. Jadi bagi saya mungkin dia memutuskan dia nak kena datang kerana dia melihat the greater good for among the regional cooperation. Okay. Serentak pula dengan sidang kemuncak ASEAN. Jadi optics tu saya rasa memang mungkin elok kalau dia tak, pasal kita yang host, kita isu ni. Kebetulan 30 Oktober ni prosesnya sedang ada berlaku proses perundangan. Tapi mungkin disebabkan semua atur cara yang telah diatur, kerana dia dijadualkan akan meninjau pusat latihan kebangsaan di Putrajaya. Moving on to the 30th of October. What do you think before we wrap up? Saya rasa slim lah. Peluang kita tipis. Kerana seperti yang kita maklum, jawatankuasa disiplin dan juga jawatankuasa rayuan FIFA ni adalah badan-badan kehakiman yang bebas daripada pengurusan FIFA. Jadi kalau di Malaysia ni mungkin kita boleh WhatsApp kau team, tapi ini FIFA, Badan Antarabangsa, dia bukan saja menjaga kepentingan satu negara. Dia ada 200 lebih, 205, 206 ke 207 sekarang ni negara anggota yang untuk dikawal selia. Okay? Jadi kita punya kes ni, kalau dia tak atur ataupun kendalikan dengan baik, nanti negara-negara lain pun kalau dia boleh menggunakan cara kaedah yang sama untuk menaturalisasikan pemain. Perkara seperti ini kita kena faham perundangan negara dan juga syarat-syarat perundangan peraturan pertandingan dan juga naturalisasi FIFA. Berbeza. FIFA tu dia dah clearly stipulated dalam dia punya peraturannya. Pemain yang ada naturalisasi ni, satu pemain yang ada yang lahir di luar Malaysia, dia ada darah Malaysia. Pemain yang tidak ada darah Malaysia tapi dia kena 5 tahun pemastautin tu. It's very clear. Jadi kalau FAM sebagai badan bola sepak negara, dia kena ikutlah tu. Itu pasal dia parent body dia, badan induk. Selama ini boleh dibuat dengan kemas. Kita ikut je prosedur. Kita ikut semua syarat-syarat yang dibuat. Tapi kali ini kenapa ini yang berlaku? Jadi saya lihat dan seperti apa yang Datuk Christopher Raj sebut, mungkin agak tipis peluang kita. Dan kalau kita bawa ke KAS pun, peluang FIFA akan ada peratusan FIFA menang tu lebih tinggi. 89.4% disebut. Tapi apa pun kita mengharapkan ada sinar di hujung terowong lah.
Tapi keputusan yang tidak berpihak kepada Malaysia ataupun FAM, encourage more conversations berkenaan dengan isu kerakyatan di negara kita, di mana people start questioning kenapa the Home Minister decided to use his prerogative dalam kes ni. Kerana itu pun menjadi tanya, kerana beliau menyatakan di parlimen bahawa beliau menggunakan the minister's prerogative ya untuk memberikan the citizenship. Jadi of course lebih banyak lagi perbualan mengenai benda ni akan berlaku. Dan satu lagi kita kena ingat Harish, perkara ni belum selesai. Katakan kalau dah ada keputusan pun, kerana kita ada satu lagi kes, iaitu eligibility status of the players. Kerana sekarang ini kita merayu dalam hukuman pemalsuan dokumen. Jadi nanti jawatan kuasa bola sepak tribunal bola sepak FIFA pula akan bersidang untuk mengatakan apa tindakan seterusnya mengenai eligibility status pemain-pemain ini. Irazabal, Figueiredo, Machuca dan rakan-rakan Olgado semua. Jadi masih berpanjangan ni. Itu sebab kalau ada dalam pengurusan krisis seperti ini, FAM kena bijak dalam mengawal mengurus persepsi. Sebagai rumusan, saya menyatakan bahawa sidang akhbar yang dibuat hari itu was an F lah, a failed, fumbled press conference. What are your thoughts? Tak perlu saya cakap. Saya rasa semua penonton pun dah cakap, semua pun dah komen kan. Jadi saya lebih menambah kekusutan lah sidang akhbar tu. Kan? I think, but moving forward, I think lessons to be learned, terutamanya daripada pihak FAM, saya merasakan bahawa mereka have to go back kepada rekindling that relationship dengan the press, kerana I think they've forgotten to do that. Mereka sepatutnya go through tak guna minta press sahkan kehadiran sehari sebelum, tapi lepas tu you don't even bother going through the list untuk prepare yourself siapa akan berada di sana dan sebagainya. So I think it's time they do that homework as well lah. Dan be a little more open to questionings and answers as well. Okay, the smile says it all. Okay, Rizal, thank you so much. Terima kasih Harish memberi gambaran apa yang berlaku dalam sidang akhbar FAM tempoh hari. Ada juga ramai peminat yang tanya kan, is there going to be an special episode berkenaan topik ni tak? And I kind of told them, wait and see. Jangan lupa nanti 30 Oktober pun ada episod lagi. Yep. Alright. Okay, thanks Rizal. Take care. Sehingga kita bertemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertai perbualan dalam komen section di bawah dan mari teruskan perbincangan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini ke dunia sukan Malaysia. Julang adalah pilihan anda untuk berita dan perbincangan sukan dan hiburan. Di sini, anda akan menemui berita terkini, analisis mendalam, pandangan pakar dan cerita yang penting kepada rakyat Malaysia. Jika anda suka video ini, tekan butang like. Subscribe untuk konten yang eksklusif dan aktifkan notifications supaya anda tidak terlepas video kami yang seterusnya. Kita jumpa di sana.